أكبر الله أكبر. Hai, dengan takbir raya, so maksudnya dah raya sama hari raya Aidiladha. So semalam Wawa penat sangat dan merasa tak sihat. Wawa masak simple je, satu lauk untuk raya haji. Kali ni Wawa akan masak resepi my mom, iaitu kambing tumis bawang putih dengan beberapa bahan je. Nanti Wawa akan tunjukkan. Sangat mudah, sangat simple tapi sedap. Ni suami I dah makan pagi tadi dekat rumah my mom. Okay, jom kita masak. Wawa guna 2 kilo kambing yang dah potong-potong. Bahan penting untuk masakan ni bawang putih. Wawa guna untuk 2 kilo kambing dalam 5 labu ataupun 5 ke 6 macam tu lah. So kalau lagi banyak kambing, banyakkanlah bawang putih. Okay, kita blend sampai hancur macam ni. Then kita panaskan minyak, banyak ni je sebab tak nak banyak sangat minyak. So kita masukkan bawang putih yang hancur tadi. Okay, dan kita cepatlah. Lagi, cepat. Dan kita gaul-gaulkan macam ni. Kalau api besar, kena selalu gaul-gaul lah. Kalau api kecil, kita boleh sekejap-sekejap, kita lari, kita buat kerja lain. Sebab nak pastikan dia kering macam ni. Kering macam ni, dah ada kuning-kuning sikit, ada mendekat ke kuali sikit tu tak apa. Nanti kita akan guna balik kuali ni. So yang ini dah okey dah. So kita ambil, kita masuk balik dalam bekas yang ada kambing tadi. Kita masukkan semua bawang putih. Kita ambil semua. Sebab untuk kita perap sekejap. So kita masukkan sos tiram dalam ni agak-agak dalam 5 ke 6 sudu besar makan. Okey, lepas tu kita masukkan sos cili sama juga dalam 5 ke, kita lebihkan sikit lah, 6 ke 7 sudu makan. And then kita masukkan, kalau Wawa dekat Sarawak ni kita guna gula pong dalam 2 sudu makan juga. Okey, kalau tak ada kita boleh gantikan dengan nisan. Agak-agak lah dalam 2 sudu makan, lebihkan sikit kot sebab nisan tak berapa manis macam gula pong. Dan kalau tak ada juga boleh ganti dengan madu, tapi madu kurangkan sikit lah. Then apa yang Wawa buat ni, Wawa gaulkan semua bahan-bahan tadi. Kita perapkan dalam masa paling kurang pun 30 minit dah okey dah. Okey, lepas tu kita boleh masukkan balik dalam kuali yang kita dah guna untuk tumiskan bawang putih tadi. Jangan risau, yang tu nanti dia akan hilang sendiri masa kita masak kambing ni. Yang bestnya resepi ni, kita tak perlu tambah gula ke garam ke, semua dah cukup rasa manis masin dia kat situ sebab dah ada sos tiram dengan gula pong tadi. Okey, last kali kita masukkan sikit air dalam 1 cup untuk proses memasak daging kambing ni supaya sempurna. Tapi kalau rasa daging tu belum masak lagi, so kita boleh tambah sikit-sikit air lah. Guna api yang perlahan dan pastikan kambing tu betul-betul masak. So itu je lah. Sangat mudah dan simple kan? So siapa yang baru je buat korban kambing tu, bolehlah guna resepi Wawa ni. Okay, bye.